Misteri kematian Suzana Sundel Bolong. Kalau aku sebut nama Suzana Martha Frederica Van Och Natalia, mesti korang tanya, siapa pula nama panjang berjela ni? Tapi bila aku sebut Sundel Bolong, mesti ramai dah terbayangkan rambut panjang, mata tajam dan pakaian putih yang mengerikan. Bagi generasi lama, nama Suzana memang dekat di hati. Filem dia yang paling ikonik, Malam Satu Suruh, sampai sekarang orang boleh ulang-ulang tengok. Masa kecil dulu, ramai budak-budak sekolah trauma tengok cerita yang dilakonkan oleh Suzana ni. Yelah, cuba bayangkan, kau baru darjah 3, buka TV tengok cerita seram pasal perempuan rambut panjang, pakai baju putih berkibar dengan lubang dekat belakang badan. Bapak lah nak tidur lena pun susah. Tapi itulah, walaupun takut, tetap nak tengok lagi. Itulah penangan Suzana. Suzana lahir 14 Oktober 1942 dan meninggal dunia sehari selepas ulang tahun kelahiran ke-66 pada 15 Oktober 2008. Suaminya masa tu ialah Cliff Sandra, pelakon juga yang merupakan suami kedua selepas suami pertama Suzana meninggal. Dari luar nampak macam pasangan bahagia, tapi bila Suzana pergi, bermulalah kisah penuh misteri, konflik keluarga dan gosip-gosip pelik yang masih jadi bualan sampai sekarang. Secara rasmi, kematian Suzana ni disebabkan diabetes dan memang lama dah dia kena kencing manis lebih 30 tahun. Jadi kalau ikut logik, penyakit itulah penyebab kenapa dia meninggal dunia. Tapi cerita dia tak sampai situ je. Cerita kematian dia banyak versi, banyak desas-desus. Antara yang paling popular katanya, Suzana meninggal dunia lepas minum susu sebelum tidur. Minum susu sebelum tidur ni memang rutin dia setiap malam. Tapi malam terakhir tu, dia pelik sikit. Tiba-tiba dia rebah, nafas jadi berat dan terus tak sedarkan diri. Cliff cepat-cepat panggil 2 orang doktor peribadi. Doktor sahkan Suzana dah meninggal. Dengar macam normal, tapi ramai rasa janggal. Sebabnya, lepas kematian Suzana, muncul konflik besar dalam keluarga. Anak perempuannya, Kiki Maria, langsung tak percaya Suzana mati secara natural. Dia tuduh Cliff cuba sembunyikan sesuatu, kononnya ada niat nak rebut harta pusaka. Malah hubungan Cliff dengan keluarga Suzana memang dah lama tegang sejak tahun 2005 lagi. Ada insiden pergaduhan dengan menantu Suzana. Ada dakwaan sampai ke tahap tembak-menembak, walaupun cerita ni agak kabur. Keluarga Suzana mendesak untuk buat bedah siasat, tapi Cliff macam tak kisah. Malah Cliff siap cakap kalau betul hasil siasat tunjuk Suzana mati semula jadi, dia akan saman keluarga Suzana balik sebab fitnah. Kau bayangkan, isteri baru meninggal, lepas tu suami pula keluarkan statement macam tu. Lagilah ramai orang rasa macam pelik. Akhirnya doktor peribadi sahkan kematian Suzana memang akibat diabetes. Tapi tetap ada rasa tak puas hati dalam kalangan keluarga. Orang kata kalau dah ada konflik keluarga, memang apa pun boleh jadi bahan spekulasi. Okey, sekarang ni kita masuk pula bahagian paling seram dan misteri. Kalau tadi kita cerita pasal sebab kematian, kali ni kita cerita pula pasal penampakan selepas kematian. Kisah pertama, suami ternampak Suzana. Cliff sendiri dakwa dalam 3 hari selepas kematian, Suzana balik ke rumah. Dia nampak Suzana berdiri di depan pintu dengan sweater coklat, seolah-olah nak ucap selamat tinggal. Ada juga masa dia nampak Suzana duduk di sofa ruang tamu, tangan pegang remote TV, mulut terkumat kamit macam tengah komen cerita yang dia tengok. Baru lepas tu Cliff tersedar, Suzana kan dah tak ada. Lagi pelik, Cliff kata dia pernah nampak Suzana duduk dekat kuburnya sendiri. Dan dalam rumah, bunyi ketukan dinding yang biasa Suzana buat masa hidup pun masih kedengaran. Ikut cerita Cliff, Suzana memang ada bilik khas untuk meditasi. Tak ada orang boleh masuk masa dia hidup. Kadang-kadang, Suzana boleh bertapa berminggu-minggu dalam bilik tu. Selepas kematian, Cliff kata bilik tu masih ada aura Suzana, siap terasa macam Suzana masih menyikat rambut di dalamnya. Kisah yang kedua pula adalah daripada cerita pembuat batu nisan. Katanya selepas Suzana meninggal, dia macam didatangi oleh Suzana dengan senyuman. Sampaikan pembuat batu nisan Suzana ni seram, terus cari pakar paranormal. Menurut pakar tu, Suzana ada pesanan untuk Cliff, tapi Cliff tak pernah layan. Malah cakap kalau Suzana nak jumpa dia, cukup masuk dalam mimpi je. Habis tu kenapa dia sebelum ni mengaku nampak Suzana balik? Inilah buat ramai orang pening. Kisah yang ketiga daripada sepupu dan orang kampung.
Selain cerita Cliff, ada juga cerita orang kampung di Magelang. Ada yang dakwa nampak Suzana berkeliaran dalam bentuk sundal bolong. Ada yang nampak bayang Suzana dekat atas bumbung rumah, dan ada juga yang kata Suzana masih menjaga tempat dia selalu bermeditasi. Cerita ni macam urban legend, makin lama makin banyak versi. Ada yang siap kaitkan dengan binatang pelik macam lipas kudung yang muncul dekat kawasan rumah Suzana. Kalau kita tengok balik, perjalanan hidup Suzana ni memang penuh dengan warna. Dia bukan sekadar pelakon horror, tapi jadi simbol budaya pop Indonesia. Lepas dia meninggal, kontroversi pasal warisan, konflik keluarga dan cerita penampakan buat namanya terus hidup. Ada orang percaya Suzana memang ada amalan mistik. Dia dikatakan pernah berguru dengan tokoh spiritual, selalu bermeditasi di tempat tertentu. Malah ada ritual berendam dalam air yang kononnya ada khasiat. Jadi dekat sinilah orang kata yang sebenarnya Suzana ni tak betul-betul pergi. Tetapi sejauh mana kebenarannya, itulah yang masih misteri sampai sekarang. Cuma satu benda yang kita pasti, Suzana bukan sekadar pelakon horror, tapi dia sendiri meninggalkan kisah kematian yang penuh misteri macam filem dia sendiri. Jadi, apa pendapat anda? Adakah anda suka filem yang dilakonkan oleh Suzana pada masa dahulu? Cuba komen sikit dekat bawah. Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat anda di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.